Sorotan terkini berita 757. 3 video tular di aplikasi TikTok dipercayai menyalahgunakan teknologi kecerdasan buatan AI bagi memanipulasi imej dan suara ahli Dewan Undangan Negeri Adun Merlimau, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh untuk memperdaya orang ramai berkaitan tawaran bantuan kewangan. Menerusi rakaman berdurasi 18, 20 dan 40 saat itu, beliau dipaparkan kononnya menawarkan untuk melunaskan hutang, memberi modal perniagaan serta berkongsi rezeki menggunakan dana peribadinya kepada rakyat Malaysia yang memerlukan sempena Ramadan. Bagaimanapun, Dr. Muhammad Akmal ketika dihubungi menafikan sekeras-kerasnya pembabitan dalam video berkenaan dan menyifatkannya sebagai palsu serta tidak sahih. Beliau berkata perkara itu disedari selepas dihubungi beberapa rakan yang memaklumkan mengenai penyebaran video berkenaan sejak Khamis. Dalam perkembangan berasingan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur menggerakkan 99 anggota penguatkuasa bagi memastikan bekalan dan harga barangan kekal mencukupi serta terkawal sepanjang Ramadan hingga menjelang Aidilfitri. Pengarah KPDN Kuala Lumpur Muhammad Sabri Saman berkata pegawai berkenaan akan ditugaskan dalam ops pantau dalam pemantauan ke atas premis peruncit, pasar tani, pasar raya, bazar Ramadan dan Aidilfitri serta platform penjualan dalam talian. Beliau berkata ia bermula sejak Rabu hingga 30 Mac ini yang mana pemantauan dan penguatkuasaan dilaksanakan secara berfokus, lebih kerap dan bersasar bagi memastikan tahap pematuhan yang tinggi dalam kalangan peniaga termasuk memastikan tiada elemen pencatutan. Katanya melalui penguatkuasaan ops pantau, peniaga diwajibkan meletakkan tanda harga dengan jelas pada setiap barangan jualan, tidak menjual barangan pada harga tidak munasabah, menggunakan alat timbang dan sukat yang sudah ditentusahkan. Muhammad Sabri berkata pihaknya akan memantau bagi memastikan tiada peniaga yang menjual pada harga berlebihan dan setiap mereka perlu mempamerkan tanda harga yang jelas serta tidak mengelirukan pelanggan yang mana tindakan kompaun boleh diambil mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Beliau memberi peringatan dan amaran kepada mana-mana peniaga supaya menggunakan alat timbang yang sudah ditentu usah saja. Sementara itu, Akuatik Malaysia MAS mengakui kebimbangan berhubung prestasi beberapa penerjun senior negara yang dilihat kurang berkembang, namun menegaskan pencapaian kekal menjadi kriteria utama dalam menentukan kedudukan atlet dalam program kebangsaan. Setiausaha Agungnya Andy Low berkata pihaknya sedang melaksanakan penyesuaian dari segi latihan dan perancangan program bagi membantu atlet meningkatkan skor kelayakan minimum MQS selain menekankan aspek sikap serta etika kerja sebagai elemen penting. Katanya untuk melangkah ke hadapan mereka perlu mengubah sikap, mereka perlu berlatih bersungguh-sungguh, mendengar arahan jurulatih dan mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Tambahnya, sebagai atlet, jika mahu berada di tahap tertinggi dan terus kekal dalam program latihan, mereka perlu menandingi cabaran semasa sambil menegaskan juara dunia ketika ini berusia 14 dan 16 tahun. Justru jika mahu berada dalam kelompok itu, mereka perlu berlatih seperti mereka, berlatih lebih keras dan mempamerkan prestasi setanding.